Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, saya akan tunjukkan bagaimana cara kita nak meneruskan kerja-kerja kita dalam SQL Accounting. Yang pertama sekali, password yang default SQL Accounting adalah usernya admin dan password juga admin. Jadi anda boleh klik log on. Dan paparan yang pertama sekali yang kita boleh tengok kat sini adalah seperti mana berikut. Dalam pertemuan kita kali ini, saya Nasir daripada Nadicom Digital Sdn Bhd. Nombor telefon saya 0199999079. Saya nak tunjukkan bagaimana cara kita nak maintain chart of account. Okey, kita klik maintain chart of account. Right klik ni dulu. Kita full collect. Okey, saya nak cerita kat sini daripada kedudukan non-current asset sehingga non-current liability. Ini adalah item-item dalam balance sheet ataupun imbangan duga dalam bahasa Malaysia. Bermula daripada revenue ke sini, appropriation account adalah dalam kedudukan balance sheet. Okey, yang pertama sekali saya nak tunjukkan kepada anda, kita nak masukkan maklumat aset yang terbaru. Terlihat di sini belum ada lagi kedudukan aset komputer. Kita highlightkan atas perkataan aset ni, kita klik new. Dan saya masukkan nombor kod 200-500. Saya tulis sini komputer. Saya klik OK. Dan dia akan bertanya kepada kita, adakah kita nak, pada anda, kita nak create and accumulate depreciation account for computer. Klik yes. Dan nombor kod yang defaultnya untuk accumulate depreciation, kita kena klik special account dan klik accumulate, kita klik OK. Dan tambahan ke account kita dalam kedudukan seperti mana berikut. Okey. Okey, setelah anda belajar tadi dalam non-current asset tadi, saya nak tunjukkan bagaimana cara kita nak masuk untuk current asset. Current asset yang pertama sekali, anda nak betulkan cash at bank ni jadi account Maybank. Okey. Kita just tulis MBB account. Just betulkan kat situ, kita klik OK dan dia akan bertukar kat sini. Okey. Anda perlu tambah lagi, contohnya account CIMB, kita klik dekat new CIMB dash bank. Okey, itu terulang kepada anda. Okey, sekarang ni nombor kod sini saya lupa. Minta maaf, kita kena masukkan ni. Kalau kita nak bubuh grup 310 0 ataupun kita nak tulis CIMB macam tu pun boleh. Okey. Okey, CIMB bank. Okey, kita jangan lupa klik dekat special account dan kita klik pada bank account, klik OK. Dan untuk kita tambah lain-lain bentuk lagi, contohnya ni saya dulu untuk kita tambah dalam expenses. Okey, kita nak tambah apa? Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan sedikit masa lagi insya-Allah. Jadi okey, katakan anda perlu masukkan perkataan claim kat sini. Nombor kod claim kita masuk 924000. Okey, kita highlightkan kat sini. Kita klik new. Dan kita tulis 924-000. Kita nak tulis ni claim. Claim staff claim ke apa-apa pun. Okey, kita klik OK. Dan salah satu claim ni kita nak masukkan account petrol. Okey, sekarang ni kita boleh klik atas petrol ni. Kita boleh drop down atas claim dan kita klik yes. Bermaknanya
sekarang ni kalau kita nak letakkan kedudukan data-data ni, kalau bawah petrol tu kita nak masukkan nombor kereta. Contohnya sekarang ni saya letakkan klik new ni petrol untuk kereta saya, contohnya 919-001 petrol 247. Ni kereta saya satu, dan saya nak masukkan lagi yang kedua. Kita highlight juga atas petrol, kita nak bubuh 919-002. Okey, kita nak bubuh situ petrol DEM 7508. Kita klik OK dan seterusnya. Anda boleh dari segi sub tu, anda boleh multiple sub dan unlimited. Selagi anda tak buat transaction, anda boleh masukkan kedudukan seperti mana yang saya tunjukkan tu. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dahulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.